Sekiranya tiap-tiap bulan anda mampu untuk bershopping RM5,000 sebulan, bermakna anda mampu untuk memiliki aset bernilai RM40,000. Anda mampu untuk memiliki 100 gram gold bar dengan nilai RM46,000. Di Public Gold, anda boleh membeli 100 gram dengan membuat EPP 10 bulan. Bayar ikut jadual yang disediakan. 100 gram akan dapat apabila anda dah selesai buat bayaran. Persoalannya, untung tak kalau kita beli 100 gram emas Public Gold ni? Jom kita kira potensi emas Public Gold dalam tempoh 5 tahun ke belakang ni. Nilai 100 gram kalau beli pada tahun 2020 adalah sebanyak RM21,500. Pada 1 Januari 2021, harga 100 gram dah menjadi RM27,200, kenaikan 26.51%. 1 Januari 2022, RM26,900, penurunan 1.10%. 1 Januari 2023, harga emas menjadi RM28,000 untuk 100 gram, kenaikan sebanyak 4.09%. Pada 1 Januari 2024, harga emas menjadi RM33,100, kenaikan 18.21%. Dan pada 1 Januari 2025, kenaikan sebanyak 23.56% menjadikan harga emas RM409 1 gram. Jadi inilah sejarah harga emas untuk tempoh masa 5 tahun di Public Gold. Pada 1 Januari 2020, harga RM21,500. Selepas 5 tahun, 1 Januari 2025, harga emas telah naik sebanyak RM40,900. Kenaikan sebanyak 90% dalam tempoh 5 tahun je. Keuntungan sebanyak RM19,400. Jom kita kira keuntungan bersih apabila kita nak jual balik 100 gram emas di Public Gold. Spread yang ditawarkan Public Gold apabila kita nak jual balik 100 gram adalah sebanyak 7% sahaja. Dengan bermodalkan RM21,500, pembelian 100 gram pada Januari 2020, kita telah mendapat keuntungan bersih sebanyak RM16,537. Keuntungan sebanyak 76.93% dalam tempoh masa 5 tahun. Jadi sebab itulah untuk simpanan jangka masa panjang, emas lebih baik daripada tabung haji, ASB ataupun KWSP. Jom saya bantu untuk dapatkan 100 gram di Public Gold. Boleh isi beg biru ataupun tekan link di bio ataupun di mana-mana link yang saya tinggalkan. Jom bersama saya dan Public Gold, jom kita simpan emas.